vlog pertama kami nak keluar dengan baby kami. Kita nak pergi mana? Cafe. Cafe Besties. Dekat mana? Kat Kelana Jaya. Let's go. Let's go. Tengok Jasmine ni, belum apa-apa lagi dah tewas. Okey. Kita dah nak gerak dah. Kita orang daripada Bukit Jalil. Kedai dia dekat Kelana Jaya. So dalam setengah jam. Setengah jam. Setengah jam lebih kurang. Sekarang pukul 11.52. So ETA kita pukul? Tambah tolak 12 lebih. 12.30. 12.30 lebih kurang lah. Awak? Tidur dah? Tidur dah. Tewas. Okay, kita dah sampai. Dah sampai. Tak apa. Cukup. Okey bang, saya nak nasi goreng ni satu. Nasi goreng besi satu. Lepas tu beef street. Ayam lah. Yang tu ayam. Lepas tu yang bagel ni beef street. Lepas tu satu lagi yang pasta apa? Yang aglio olio. Chicken or beef? Chicken lah. Betul. Oh, adik mukbang ni. Tapi kalau orang yang jenis rajin buat gila-gila, dia akan nampak lah benda tu. Betul. Kan? Sedap. Tak masam pun. Tak stand lah. Tak pakai dia. Manual. Biasalah first day. Terus dia. Maafkanlah first day ni. Kalau ikutkan 8 jam, jam tu dah masuk rehat. Cakap apa? Ni aglio olio. Tunjuk aglio olio. Apa tu? Ni. Lepas tu? Okay, try. Oh. Sedap. Boleh masak kat rumah tak? Tak boleh. Tak boleh. Ada beda rasa master dia. Tak, protein dia banyak. Protein dia banyak. Saya rate 8/10. Di kafe, orang makan sedikit je. Dia order satu-satu ke nak pegang. Suasana bukan juga tolong makan. Nasi goreng ni macam nasi goreng kampung. Hello, kita dah balik. So kita nak review benda apa yang kita makan tadi. Kita Tadi- love nak review Tadi terus. minum chocolate tadi. Chocolate tu sedap lah. Kan? Chocolate tu saya bagi 8 lah, 8/10. Not bad. Lepas tu makan apa tadi? Tadi kita makan aglio olio. Aglio olio dia serius sedap. Pedas.
And dia punya masan tu balance sekali dengan cheese. Dia ada macam apa, sangat cheese kan. Sedap. 8/10. 8/10. Not bad, not bad. Lepas tu And ada nasi then, goreng tadi eh? Yes, kita ada nasi goreng. Nasi goreng ni pun sedap. For me sedap dekat kita. Dia Dekat pedas lah. Nah, tapi pedas. Tapi Pedas sikit lah. bagi saya pedas dia taklah sepedas ramen. Pedas yang boleh diterima untuk orang yang makan pedas lah. Untuk yang tak makan pedas, dia akan rasa Pedas lah. pedas sangat. Next, last but not least, kita order dia punya bagel. Yang beef apa ni? Beef ni. Beef stir fry macam tu lah. Yang beef tu. For Sedap. me, bagel dia kurang sebab dia macam masin sikit. Cheese lah dia, masin cheese. Cheese dia masin dengan dia punya daging tu masin sikit. Dengan for me lah, maybe sebab bagel tu memang dry macam tu kan. Ataupun memang kita memang tak pandai makan. Benda tu kan macam jarang jumpa. Betul, betul. Benda baru lah, benda Benda baru. baru. Maybe memang rasa dia macam tu. Kita tak tahu. Tapi not bad untuk first time. Betul. Nanti kita pergi lagi. Nanti kita Okay. pergi lagi. Kita jumpa lagi. Overall boleh repeat. Cafeteria boleh repeat. Okay. Kita jumpa lagi di lain episod. Jangan lupa subscribe, comment and share. Ada. Lagi je.